That's why kadang-kadang pada umur 40 tahun ke atas, pembakar lemak semakin lemah. Jadi kita kena bantu jantung kita supaya dapat bekerja secara optimum dan dapat bekerja dengan lancar. Bila bayang 3 serangkai ni, kita terus fikir apa tentang 3 penyakit. Itu tekanan darah tinggi, sakit jantung dan juga diabetes. Ini ketiga-tiga kita kena jaga. Tapi paling utama adalah dari sudut jantung. Kita tahu bila sebut pasal jantung, kita bayangkan saluran darah, kita bayangkan jantung tu kan bekerja untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh termasuk salur otak. Kita bayang, bukan senang ni kerja jantung ni. Okey, cuba bayangkan macam ni. Ada paip, tu kita buka pilih air, tapi air keluar sikit. Masalah mungkin di mana? Mungkin pada saluran. Mungkin ada makanan, mungkin ada apa-apa yang tersumbat. Bayangkan kalau sikit tersumbat. Susah tak kerja harian kita? Lepas tu kita panggil plumber, lepas tu dia pun buka. Punya banyak sangat lemak-lemak, banyak sangat kotoran, barulah mengalir lancar, baru bersih. Sebenarnya ia boleh berlaku secara semua. Jadi, namun kerana gaya hidup, faktor pemakanan kita makan banyak benda yang berlemak dan sebagainya, menyebabkan bagi beban kepada jantung. InsyaAllah ni Olive Guard akan membantu untuk melancarkan peredaran darah jantung. Sama ada kepada yang memang sudah ada masalah, ia bukan ubat, dia bukan pengganti kepada ubat kena teruskan makan, tapi insyaAllah dia boleh membantu menguatkan lagi. Masih sihat dan masih kuat, kalau kita dah amalkan, insyaAllah mengelakkan daripada 3 serangkai itu. Mudah-mudahan ia adalah satu prevention. Jadi jangan bertangguh lagi untuk menyayangi diri sendiri, dan link di bawah sekarang juga.